Okey geng, jadi pada kali ni kita ada Daiwa Stis A2 ratio 7.1 kayuhan kanan. Okey, untuk belah body macam korang boleh tengok memang teruk, memang calah. Tapi cerita dia untuk reel ni. Okey, daripada segi karawan reel ni, macam korang boleh tengok kita karau ke depan dan reel ni boleh juga dikarau ke belakang. So bila dah boleh karau kat belakang, maksudnya reel ni ada masalah anti reverse system. Dan bila ada masalah anti reverse system, drag jalan pun sama, handle akan berpatah balik. Seterusnya kita teruskan proses untuk buka reel ni. Bila kita dah buka semua skru, apa yang jadi side plate ni pula tersangkut, tak boleh nak tarik keluar. Jadi bila kita dah berjaya tarik keluar side plate ni, macam korang boleh tengok one way bearing tu dah berkarat dan pecah. Dan ini menjadi punca kenapa reel tu boleh berpatah balik. So tak habis kat situ, jumpa lagi satu masalah. One way sleeve yang berkarat buatkan kita susah nak tarik. Main gear tu keluar. So settle bahagian tu, kita jumpa pula bearing yang pecah dan berkarat dekat setempat ni. Dan bearing di bahagian atas ni adalah bearing yang kita akan tukar, dan yang bawah kita boleh selamatkan lagi. Last kali kita dah berjaya tarik keluar bahagian one way bearing yang pecah tadi. Sebenarnya jarang untuk saya buat keluar bahagian braking ni, tapi disebabkan condition reel yang agak teruk, so saya decide untuk buka juga bahagian braking ni untuk pastikan semuanya dalam keadaan baik. Inilah keadaannya bila kita dah buka segala part yang ada. Seterusnya kita akan teruskan untuk proses cucian. Jadi inilah keadaan dia bila kita dah settle cuci, semuanya bersih. Karat-karat tu pun kita dah bersihkan. Next kita nak apply pula dengan coating. Bearing kita akan re-grease dan lubricate balik, serta kita pasang balik semua. Dan next kita tengok pula result dia macam mana. Jadi inilah dia hasilnya. Part yang rosak kita dah tukar. Kita tukar bahagian drive shaft ni, kita tukar one way sleeve, dan juga kita tukar one way bearing. So siap dah reel ni, macam korang boleh tengok semuanya dah bersih. Jadi pada korang yang ada masalah dengan reel korang, korang boleh roger je saya atau klik link di bio.